Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kreatif tanpa henti, idea jadi aksi. Saya Kaisar Hajidah, wartawan TV PSS Series melaporkan dari University of Cyberjaya untuk Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Sepang 2026 yang berlangsung pada hari ini, Sabtu 25 Julai tahun 2026. Karnival yang penuh berimpak ini dianjurkan khas bagi menyemarakkan lagi semangat inovasi, kemahiran masa hadapan dan kecemerlangan pendidikan dalam kalangan murid serta komuniti setempat. Lebih membanggakan, majlis ini bakal dirasmikan secara rasmi oleh Yang Berhormat Datuk Haja Aiman Atirah, Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik dan berteknologi tinggi menanti para penghujung hari ini. Antaranya, Bengkel Podcast memperkasakan kemahiran komunikasi dan penyiaran generasi muda. Bengkel Future Skills for All FS4A persediaan awal menguasai kemahiran digital dan STEM masa hadapan. Pameran inovasi dan 3D printing mempamerkan hasil kreativiti dan cetakan 3D yang amat mengagumkan, dan banyak lagi pameran serta aktiviti interaktif yang lain. Apakah perasaan saudara hadir ke Karnival Pendidikan hari ini? Okey, perasaan saya gembira dan teruja apabila saya dapat tahu yang ramai lagi yang dapat keputusan yang baik, seperti saya dan kawan-kawan saya. Sekolah saya berjaya, BBST dan Pelik. Tapi Pelik ini jadi okey, tak apa. Itulah perasaan saya. Perasaan saya pula, saya amat gembira lah dengan suasana yang meriah, dengan berkumpul dengan pelajar-pelajar cemerlang. Saya sangat gembira. Jadi dengan apa yang hasil usaha saya sebelum ni, dan inilah hari yang saya tunggu-tunggu. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan yang selalu membantu saya. Alhamdulillah, hari ini berdirinya saya di sini rasa sangat bersyukur dan gembira lah untuk saya dan kawan-kawan saya juga, kerana saya tahu semua struggle yang dah mendapat oleh rakan-rakan saya, contoh macam Hilmi ni daripada SEM1, kualiti dia agak tak okey sangat, tapi dia mampu bangkit dan fight dengan banyak masalah. Dia busy dengan banyak macam hal dan semua orang ada masalah sendiri, tapi jujur saya dekat sini happy lah sebab dapat nampak dia orang berjaya untuk hadapi segala cabaran tu dan naik ke pentas sama-sama dengan saya. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Pesan saya amat gembira lah apabila saya dapat diri sebaris dengan rakan-rakan saya yang cemerlang ni. So saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu rakan-rakan saya, kera apa yang tidak putus mendoakan kejayaan saya, dan saya rasa amat bersyukur lah. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT kerana memberikan rezeki kepada kami semua untuk berdiri bersama-sama di pentas yang cemerlang ini. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPD Sepang kerana telah menganjurkan majlis ini, dan semua yang terlibat. Alhamdulillah, kepada yang menerima anugerah, hasil titip peluang mereka telah dibalas. Dan ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai pelajar yang cemerlang dan mampu untuk bertransformasi kepada graduan yang berkepala pasaran di masa akan datang. So saya berharap semua yang menerima anugerah pada hari ini dapat meneruskan usaha di pengajian tinggi dan di alam pekerjaan kelak nanti. Terima kasih semua saudara kerana telah sudi meluangkan masa bersama TV PSS Series. Apakah pengalaman yang paling menyeronokkan sepanjang awak menyiapkan projek inovasi? So, pengalaman saya yang best sekali is dapat membuatkan kerja coding dengan Zui, dengan Cikgu Nadira, dengan bimbingan Cikgu Nadira semua. Cabarannya maybe sebab kalau kadang-kadang kita buat coding ni ada yang salah, error sikit. So, ambil masa jugalah Okay, tu je. So, saya suka sangat nak kerjasama dengan Cikgu Nadira and Zuin juga. Terima kasih. Saya tanya. Hai Cikgu. Hai. Bagaimana makluman balas dan reaksi daripada para pengunjung yang datang melawat stand anda tersetakat ini? Okay. Bagi saya ke tak ni? Okey, so antara maklum balas para pengunjung yang datang pada booth kami pada hari ini, mereka sangat teruja lah sebabnya first time nampak game yang dibuat sendiri oleh murid-murid. Jadinya
game-game yang ada tu pun bukannya game kosong. Kita ada matematik juga dekat dalam tu. Jadinya keseluruhannya memang diorang sangat seronok lah. Hai, boleh kongsikan perasaan anda apabila terpilih sebagai duta murid untuk program hari ini? Saya juga sangat excited untuk dapat pengalaman baru dalam mengajar kawan-kawan saya di sekolah lain. Itu saja dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya soalan. Apakah harapan cikgu untuk melihat kemahiran digital dan sains ni terus berkembang di sekolah-sekolah? Harapan cikgu, murid-murid yang datang sebagai peserta pada hari ini untuk bengkel Future Skill for All, dapat balik ke sekolah dan menggunakan kemahiran yang dipelajari pada hari ini untuk membantu sekolah dalam membangunkan laman web sekolah. Itu sahaja. Terima kasih Cikgu Nuraini. Saya berpeluang bersama Wakil University of Cyberjaya. Saya nak tanya Encik, apakah nasihat universiti kepada murid-murid sekolah yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti yang peringkat tinggi? Okay, terima kasih kepada soalan yang diberikan kepada adik kita Kaisar. Okey, nasihat saya daripada wakil universiti, iaitu saya bekerja di Universiti Cyberjaya. Okey, wakil saya adalah yang pertama adalah pelajar perlu bersedia dari segi mental dan fizikal untuk bersedia dari segi nak memasuki ke alam seterusnya. Bermaksud sekarang ni kita alam persekolahan. Okey, pelajar perlu bersedia maksudnya dia tahu hala tuju dia. Dia tahu apa yang ingin dicapai dan apa yang diinginkan dalam hidup dia. Seperti yang kita tahu, sekiranya dia nak ingin jadi seorang doktor, so dia perlu tahu apa kriteria, syarat dan seterusnya lah, step-step untuk menjadi seorang doktor. Jadi itu yang sangat penting, persediaan. Dan satu lagi yang kedua, pelajar perlu mencari informasi ataupun maklumat berkenaan dengan kerjaya. Sebab pelajar-pelajar sekarang dia mempunyai kemudahan dari segi teknologi, iaitu kita mempunyai telefon. Jadi pelajar-pelajar boleh dapatkan info-info itu melalui telefon. Jadi rajinkanlah diri pelajar-pelajar ni untuk mencari bahan-bahan informasi supaya dia tahu apa yang ingin dicapai. Itu. Jadi di peringkat universiti kita kena tahu apa yang pelajar inginkan. Jadi bila dia tahu apa yang dia ingin capai dalam hidup dia, seperti SPM, subjek-subjek apa yang dia ingin dapat A ataupun dapat subjek yang cemerlang, jadi pelajar tu akan buat yang terbaik mengikut kebolehan dia. Betul tak? Mengikut kebolehan dia. Jadi secara tidak langsungnya dia akan bersungguh-sungguh dan bermotivasi sehinggalah mendapat keputusan cemerlang dan sehingga melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Itu pandangan daripada saya lah. Okay. Terima kasih Encik. Saya bersama Puan Syuhaila binti Aman, Pegawai Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PBD Sepang. Puan, apakah ucapan Puan untuk pasukan TV PSS SMK Seri Sepang dan semua sekolah yang terlibat hari ini? Okay. Assalamualaikum. Saya cikgu nak ucapkan tahniah kepada tim Seris SMK Seri Sepang yang sangat memberi komitmen yang baik sangat pada hari ini untuk membuat liputan dan live streaming bersama-sama dengan tim Karnival Pendidikan Madani Sepang tahun 2026. Cikgu sangat berbangga dengan semua AJK yang terlibat pada hari ini kerana telah menjayakan dan melancarkan Majlis Karnival Pendidikan Madani Sepang pada kali ini. Tahniah semua. Terima kasih Puan. Di samping saya ialah Tuan Haji Hamid bin Muhammad Elias Asana, Ketua Pegawai Daerah PPD Sepang. Okay. Bagaimanakah Tuan Haji melihat potensi sokongan padu daripada pelbagai pihak seperti sekolah, ibu bapa serta akan strategik dalam memajukan pendidikan di daerah Sepang? Terima kasih kepada yang bertanya. Berkaitan dengan potensi pelbagai pihak di daerah Sepang ini, saya melihat daripada hasil karnival ini, penglibatan semua sekolah, ibu bapa, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta banyak membantu membawa kepada kejayaan program kita pada hari ini, yang mana ramai yang terlibat, hampir lebih 10,000 orang,
yang membolehkan anak-anak kita dapat pendedahan berkaitan dengan akademik terutamanya dan STEM. Terima kasih Tuan Haji. Sekarang saya ditemani oleh Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, Datin Wan Nur Ashiki binti Abu Kasim. Datin, apakah harapan Datin terhadap penganjuran Karnival Pendidikan Madani PPD Sepang dalam merancangkan lagi motor pendidikan di Selangor? Okey, baik. Pertama sekali terima kasih pada adik yang bertanya. Karnival Pendidikan Madani ni yang dianjurkan oleh PPD Sepang ni adalah satu karnival yang sangat baik. Ianya memberi peluang kepada semua warga pendidik di daerah Sepang untuk mereka menterjemahkan apa sahaja inovasi mereka terutama dalam bidang STEM. Dan juga semua yang terlibat untuk karnival ini memang memberikan tumpuan ataupun 100% mereka memberikan sokongan untuk karnival ini. So saya sangat suka dengan karnival ini. Pada saya ianya perlu diteruskan lagi dan memberi peluang kepada guru-guru dan murid-murid untuk mempamerkan inovasi mereka dan juga untuk berkongsi mereka punya kejayaan. Sekarang saya bersama tetamu terhormat kita pada hari ini, iaitu YB Datuk Hajah Aiman Atira Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum YB, selamat datang YB. Apakah pandangan YB tentang kehebatan sokongan komuniti Sepang terhadap Karnival Pendidikan Madani ini? Ya, Alhamdulillah kalau kita tengok pada hari ini sambutan sangat bagus, kerjasama daripada semua pihak, masuk majlis agensi-agensi kerajaan, majlis perbandaran Sepang dan termasuk juga dengan institusi pendidikan macam Universiti Kebangsaan, Universiti Cyberjaya, semuanya bersama-sama dan termasuklah saya daripada Pusat Khidmat Parlimen Sepang kita memberi kerjasama penuh kepada penganjuran Karnival Pendidikan Madani daerah Sepang. InsyaAllah kita doakan terus berjaya. Terima kasih YB atas perkongsian. Sekian saja laporan saya pada hari ini. TV PSSR signing out.